Ya, betul. Sebahagian daripada kawasan, Bukit Dinding pernah dijadikan lokasi penggambaran filem klasik arahan dan lakonan Tan Sri P. Ramlee ketika era 1960-an. Kawasan Bukit Dinding masih merupakan ladang getah aktif yang dikenali sebagai Ladang Haupondan Haupondan Estate. Dua filem terkenal yang dikaitkan dengan lokasi ini ialah: 1. Anak Bapa 1968. Filem komedi hitam putih ini memaparkan watak harun lakonan P. Ramlee, seorang pengurus ladang getah yang hidup bermewah-mewah sehingga terjebak dengan masalah hutang yang besar. Lanskap ladang getah dan rumah pengurus yang anda lihat di dalam filem Anak Bapa dirakam terus di ladang Haupondan Bukit Dinding. 2. Ragam P. Ramlee Babak Damak. Peminat filem klasik dan penyelidik sejarah filem tempatan melalui mendapati sudut penggambaran kamera angle bagi segmen Damak memaparkan latar belakang banjaran bukit yang jelas sepadan dengan bentuk topografi Bukit Dinding. Fakta tambahan filem antarabangsa: selain filem P. Ramlee, lanskap hutan Bukit Dinding yang tebal ketika zaman darurat juga menarik perhatian. Produksi Hollywood, filem drama perang teknik Tulo bertajuk The Seventh Dawn 1964 yang dibintangi oleh pelakon terkenal dunia William Holden Capuchin dan Tatsu Tamba turut menjalani penggambaran di sekitar Bukit Dinding.